Okay, Assalamualaikum. Jadi kita makan nasi padang bumbu babak dengan lewet. Okay, bismillah. Kita baca doa tadi. Jadi ni first time lah makan bumbu babak. Aku makan nasi padang sambal merah. Okay, rasa cili. Jadi sekarang ni sambal hijau. Okay. Jangan lupa sayur lah. Rasa sambal hijau ni lagi pedas daripada sambal merah. Habis lembut lah. Kita makan pula telur rebus dia. Ada separuh. Sambal merah ni lebih kepada rasa manis-manis. Kalau hijau ni pedas lah. So kita makan urat dia. Pada aku dari segi kelembutan tu boleh kata 8/10 lah. Pastikan mana makanan yang ada sayur tu makan dengan sayur. So ni dia punya rupa lah. Sebab aku dah gagal sikit. Yang ni aku try letak kicap. Rasalah apa beza makan yang kicap tanpa kicap, mana satu lagi sedap kan. Kicap dia pekat macam Pak Gembus punya. Dia kalau makan kicap ni dia dari segi nak tambah kemanisan kan, rasa manis tu. Tapi aku rasa aku prefer tak tambah kicap sebab aku dah makan. Aku suka kobis dia sebab rasa kobis tu tak kuat. Bila kau makan tu dia lembut. Pada aku dia tak buatkan bila makan tu rasa muak. Nisbah makanan tu alhamdulillah lah, pada aku memang cukup untuk seorang makan. Tak sanggup aku nak makan cili besar-besar ni. Alright, siap.